Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel Drak Clan. So hari tu Drak Clan ada jalan-jalan dekat Mr. DIY Malaysia guys, dekat Batu Pahat lah rumah Drak Clan. Drak Clan nampak benda ni guys, brick game. Game ni guys, so Drak Clan pun belilah benda nostalgia kan masa Drak Clan kecil. Game ni lah yang mewarnai masa-masa Drak Clan. So kat sini dia tulis brick game, best choice for relaxation untuk 6 tahun dan ke atas. Game konsol for puzzle and casual game. Apa ni? Hand-eye coordination, cognitive skill and parental involvement. 26 in 1, 26 in 1. So ada 26 game dalam ni guys So bentuk dia pun corak dia cantik, sebab tu dah akan terasa nak beli. So kat belakang ni brick game. On off button, start and pause, sound, reset, game menu, direction, level, speed, difficulty, game and confirmation. So warning, distributed by Mr. DIY Trading guys, Malaysia guys. So bentuk dia macam ni bengkok macam ni, show bengkok macam ni. Tapi dia punya camo, dia punya apa, color tu yang menarik perhatian Drak Clan, menyebabkan Drak Clan nak beli guys. So jom kita unboxing. Siap unboxing nanti saya akan sambung review guys. Kita unboxing dulu. Nak kena gunting ni. Dia kena gunting ni. Sekejap kita gunting dulu. Okay guys, kita dah unboxing. Kita dah keluarkan dia guys. So ini dia bentuk dia, comel guys. Oh nice guys, cantik guys. So dia pakai bateri AAA. So ni bentuk dia, memang nice guys. Game all day, cantik. So atas bawah dia macam ni. Bateri AAA 2 biji. Saya akan cari, dah nak cari bateri AAA. Lepas ni kita sambung review guys. Okay guys, kita dah dapatkan 2 bateri Pedia. Mesti dah awal punya bateri juga, 2 biji. Jom kita pasang. Dah bunyi dah guys. Tutup dulu. Itu dia guys. Macam banyak. Dia 26. Macam 9,999 je. Okay, sebelum kita tengok game ni, jom kita tengok konsol ni dululah. So macam tadi cakap ni on off button. Kita off, kita on. Ni apa tu ni? SP button. Start and pause. Reset, sound. Buka sound, tutup sound kat sini. Ni dia punya atas, bawah, kiri, kanan. Ni tekan button confirm. So atas dia macam ni, ada warna hitam. Tepi dia macam ni. Ni grip dia lah. Bawah dia macam ni. Ni pun grip dia. So kalau kita main, kita grip macam ni. Jom kita test main lah. 99 guys. 99 lah game dia. Dua, tiga, empat, 5. Kita main game nombor 10 lah. Game apa ni? Mana saya? Mana? Mana? Tu yang tengah tu. Kita yang kat tengah tu. Alamak, mati. Reset dia. Kalau nak untuk game lain, kenapa reset dia? Game satu lah. Game pertama game apa? Start. Sama. Shock pula.
Kita nak buat review, kita main game pula. Saya yang tengah ni Oh, mati. So start pause, reset. Kalau kita nak pergi game lain macam mana? Ni start. B macam mana nak tukar B? Macam nak tukar B? Ni sound. Dia makin laju. Takkan ada satu game je. Kata 66. Tak ada button lain. Lama, takkan game tu je dia ada. Ada manual tak? Tak ada manual. Game menu A, direction, level, speed, difficulty, game confirmation. Oh ni, kan ni. Ni game B. B game creator. C game apa ni? D Wolf. E, F, G, H, I, J, K, L. Tekan ni nak tukar game. L, M, N, O, P, Q, R, S. Banyak sama je ni. U, V, W, X, Y, Z. Kita main game B lah kejap. Yeah. Oh, Formula 1. Yeah. Power lah kita. Yeah. Level 2. Makin laju. Laju guys. Laju. Laju sangat nombor 3 tu. Laju sangat tu. Laju sangat, tak logik. Apa lagi game ni? So kita try C pula. C game apa? Game apa ni? Mati terus. Game apa kau ni? Wah, ni saya tak faham. Game C saya tak faham. Tak faham lah guys. D. Apa ni? Tembak. Okay, dah faham.
Oh, trik dia tak payah berhenti tekan. Oh, senang je. Sentiasa lah tekan. Leka juga guys main ni. Okay lah, mengimbau masa lalu, mengimbau masa lampau. Korang layan tengok saya main lah guys. Okay, cukup tu. Bagi kalah. Nice guys. Belakang ni macam ni. Okay, kalah. Last lah kita main E, F. F pun tak faham. G, H dan I lah. Lama. Salah lah. Orang mesti tak membesar zaman ni. Layan guys. Layan. Okay, layan guys. Okay, itulah dah 13 minit. Bosan pula korang. So, itu saja saya rasa. Sekejap, saya akan habiskan game ni dulu. Jangan nak habis kena top. Okay, game over. So itu guys, tadi A sampai Z. Dia ada A sampai Z. Dia ada level 1 sampai 9. Makin laju makin tak logik lah. Tapi rupa dia memang sangat lawa. Harga dia saya tak ingat berapa lah saya beli. Lupa lah. Receipt dah buang. So dia ada 4 button ni. Dia ada button confirm kat sini, on off button, start and pause, reset and sound. So memang saya syorkan lah untuk kalau korang nak mengisi masa lapar, menghilangkan rasa kebosanan, boleh beli murah. So dia pun mengimbau memori kita masa kita kecil dulu So itu saja untuk review kali ni. Kita review ni tadi Brick Game daripada Mr. DIY. Saya dah unboxing, saya dah main juga beberapa game depan korang. Okay, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button like. Tekan belakang. Jangan lupa tekan button like this video, share this video dan komen dekat ruang komen di bawah Okay, sekiranya ada sebarang kesilapan info tapi korang kata bahasa atau korang ada saya minta maaf macam biasa. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button like this video, komen dekat video ni, share this video juga. Okay, kalau korang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan button subscribe. Ramaikan lagi subscriber channel Zack. Okay, sampai jumpa lagi di video akan datang. Saya akhiri video saya dengan Assalamualaikum. Peace.